Hai, selamat pagi. Jadi, pernah tengok tak satu fakta kenapa istana warna kuning, raja-raja pakai warna kuning? Sebab apa daripada dulu kuning ni dia dililitkan dengan emas. So bila kata dia kena dililitkan dengan emas, emas ni memang daripada dulu orang kata untuk orang kaya, untuk orang bernilai lah, benda tu emas tu bernilai. Jadi kalau dulu memang kalau nak nampak orang pakai kuning ni untuk diraja. Tapi sekarang kalau siapa yang selalu simpan duit tak dapat, jadi boleh simpan emas untuk gah, kan, untuk nampak gah, untuk nampak bernilai. Sebab apa? Emas sahaja yang boleh jaga nilai duit anda. Kalau simpan duit memang tak akan dapat. So emas ni nampaklah walaupun istana diraja still guna warna kuning untuk nampakkan nilai itu penting. So macam emas juga dia menjaga nilai. So jadi tuan-puan, kalau contoh tak tahu nak tengok kan, okay, boleh start simpan emas dengan Public Gold. Nanti cukup gram boleh fizikalkan emas, tengok aura emas tu macam mana. Dia lain tau, simpan duit dengan simpan emas, sangat berbeza. Jadi kalau tuan-puan siapa yang nak start simpan emas, okay, serendah RM100 boleh saja isi beg biru di bawah atau rujuk pin video saya, nanti saya bantu sebaiknya. Bye.